Hello dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif dan juga kepada semua yang sedang menonton video saya pada hari ini. Nama saya Pravina, anak perempuan Sri Kumar, memegang nombor matrik D20221104894. Pada hari ini, saya akan menerangkan dan menunjukkan cara menjawab alat ujian psikologi. Instrumen yang telah saya pilih adalah gaya asuhan ibu bapa. Sedikit latar belakang tentang instrumen yang dipilih. Nama instrumen dikenali sebagai gaya asuhan ibu bapa atau Parenting Authority Questionnaire (PAQ). Hasil nilai Alpha Cronbach terhadap kebolehpercayaan antara 0.77 hingga 0.92 menunjukkan skor perolehan terhadap kebolehpercayaan adalah tinggi dan soal selidik ini boleh diguna pakai. Penggubal instrumen Diana Bromrin merupakan individu terawal yang memperkenalkan konsep gaya asuhan ibu bapa. Namun, John R. Burry 1991 membangunkan Parenting Authority Questionnaire ataupun PAQ berdasarkan teori gaya keibubapaan Bromrin. Apakah tujuan instrumen ini? Instrumen ini bertujuan untuk menilai persepsi anak-anak terhadap gaya keibubapaan iaitu ibu atau bapa mereka melalui 3 gaya utama iaitu autoritatif, permisif dan juga authoritarian. PAQ sering digunakan dalam kajian berkaitan perkembangan remaja, tingkah laku dan juga hubungan keluarga. Mari kita lihat kepada elemen-elemen penting yang ada dalam instrumen ini. Yang pertama, bilangan item. Bilangan item 30 item dan 10 item bagi setiap gaya keibubapaan, iaitu soalan 1 hingga 10 merupakan soalan autoritatif yang merupakan gaya asuhan positif, soalan 11 hingga 20 merupakan permisif iaitu gaya asuhan negatif dan juga soalan 21 hingga 30 merupakan authoritarian iaitu gaya asuhan positif. Instrumen ini menggunakan skala Likert 5 mata iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Subskala dalam instrumen ini merupakan yang pertama autoritatif, yang kedua permisif dan yang ketiga authoritarian. Seterusnya, masa menjawab instrumen ini adalah lebih kurang 15 minit. Dan sasaran responden kepada instrumen ini merupakan remaja, pelajar sekolah menengah, pelajar universiti dan biasanya berumur 12 tahun ke atas. Cara pentadbiran ini adalah boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan, secara manual iaitu kertas dan pensel atau dalam talian. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara menjawab, cara mengira skor dan interpretasi skor secara praktikal. Mari kita lihat. Jadi, ini merupakan contoh soal selidik atau instrumen gaya asuhan ibu bapa atau PAQ. Jadi, seperti yang kita tahu, soal selidik ini direka khas untuk mengenal pasti gaya keibubapaan sama ada mereka mengamalkan gaya autoritatif, authoritarian ataupun permisif. Ia mengandungi 30 item soalan tertutup dan setiap satu perlu dijawab berdasarkan pengalaman anda bersama ibu atau bapa anda. Jika dilihat pada muka surat yang pertama, mereka memberikan pengenalan yang ringkas untuk kefahaman sebelum memulakan menjawab instrumen ini. Dan seterusnya, ini merupakan halaman seterus di mana jika di atas ini kamu lihat ada skala permarkahan dan soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata. Maksudnya, setiap soalan anda perlu jawab berdasarkan tahap persetujuan anda seperti berikut. Kalau 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, tidak pasti, 4, setuju dan 5, sangat tidak setuju. Kalau anda lihat di sini pula ada susun atur soalan. Jadi kita boleh nampak senarai 30 soalan disusun secara menegak bermula dari soalan nombor 1
hingga soalan nombor 30. Di bahagian paling kiri ada nombor bilangan soalan, di tengah pula iaitu item-item soalan di mana ayat-ayat kenyataan yang anda perlu beri respons. Dan di sebelah kanan pula ada ruangan 1 hingga 5 iaitu ruang untuk anda pilih skor berdasarkan skala yang saya sebut tadi. Contohnya, kalau jika dilihat pada soalan 1, ibu bapa saya akan memukul saya apabila saya melakukan kesalahan. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya dan juga bersama ibu bapa saya akan jawab 1 sangat tidak setuju. Jadi saya akan tandakan pada skala nombor 1. Jika dilihat kepada pembahagian item kepada gaya asuhan, soalan-soalan ini telah pun dibahagikan kepada 3 kategori iaitu gaya asuhan autoritatif, soalan 1 hingga 10, kesemua soalan ini adalah positif, dan soalan 11 hingga 20 adalah permisif, kesemua soalan ini adalah negatif. Dan akhir sekali, soalan 21 hingga soalan 30 merupakan authoritarian, kesemua soalan ini juga adalah positif. Jadi, jika dilihat selepas soalan nombor 30, anda akan nampak satu borang jawapan. Dalam borang ini, semua nombor soalan disenaraikan semula dari soalan nombor 1 sehingga 30. Di sebelah setiap nombor soalan, anda akan tulis skor berdasarkan pilihan anda tadi. Skor bagi soalan 1 hingga 10 akan diletakkan di bawah autoritatif. Skor bagi soalan 11 sehingga 20 akan diletakkan di bawah permisif, dan soalan 21 hingga 30 akan diletakkan bawah authoritarian. Jadi, sebelum saya menunjukkan cara mengira skor, saya akan menjawab soal selidik ini. Jadi, saya sudah pun selesai menjawab soal selidik ini. Sekarang, mari kita tengok cara pengiraan markah. Untuk soalan positif, skor anda akan dikira seperti biasa, iaitu jika sangat tidak setuju merupakan 1, tidak setuju merupakan 2, tidak pasti merupakan 3, dan setuju merupakan 4, dan sangat setuju merupakan 5. Saya akan tunjukkan kaedah permarkahan di sini. Skor item positif, sangat tidak setuju adalah 1, tidak setuju 2, tidak pasti adalah 3, setuju adalah 4, dan sangat setuju adalah 5. Tetapi untuk soalan negatif, iaitu item 11 hingga 20, yang ini merupakan soalan item 1 hingga 10 dan juga 21 hingga 30 bagi memudahkan kefahaman anda. Dan untuk skor item negatif iaitu soalan 11 hingga 20, skornya akan dibalikkan seperti berikut. Jika sangat tidak setuju akan menjadi 5, dan tidak setuju akan jadi 4, tidak pasti akan menjadi 3, setuju akan menjadi 2, dan sangat setuju akan jadi 1. Ini supaya maksud sebenar item negatif itu selari dengan pengiraan skor. Dan akhir sekali, lepas anda jumlahkan semua skor di atas borang jawapan ini, anda boleh tafsir berdasarkan gaya asuhan berikut. Tapi sekarang saya akan masukkan dahulu skor-skor saya yang telah dibuat tadi. Jika dilihat contohnya, pada soalan 1, saya menjawab
1 sangat tidak setuju. Dan jika dilihat sini, soalan 1 hingga 10 adalah item positif. Jadi saya akan letakkan sangat tidak setuju sebagai 1. Jadi di sini ada skor, borang jawapan. Saya akan letak 1. Dan seterusnya 3, saya akan letak 3. Soalan ketiga 2. Soalan yang keempat 2, 10. Dan totalkan semua ini dan letakkan di sini. Sama seperti bagi soalan-soalan yang seterusnya. Saya akan skip proses ini dan akan kembali bersama kamu selepas saya sudah totalkan. Jadi jika dilihat, saya sudah pun selesai mengira jumlah skor bagi setiap subskala. Untuk skor autoritatif, saya mendapat 24. Skor permisif pula saya dapat 36. Dan akhir sekali skor untuk authoritarian saya mendapat 42. Maka di sini jelas bahawa gaya asuhan paling tinggi yang saya dapat adalah authoritarian. Di sini selepas sudah pun jumlahkan semua skor, anda boleh lihat skor mana yang paling tinggi dan anda akan mendapat jawapan gaya asuhan ibu bapa anda. Untuk saya mendapat authoritarian. Jadi di sini saya boleh mentafsir markah saya. Okey. Jika dilihat, sini ada pentafsiran markah untuk gaya asuhan autoritatif, gaya asuhan authoritarian dan juga gaya asuhan permisif. Saya akan jelaskan secara ringkas bagi ketiga-tiga gaya asuhan ini. Yang pertama, gaya asuhan autoritatif. Jadi gaya ini seimbang dari segi kawalan dan tanggungjawab. Ibu bapa bersikap demokratik, terbuka dan bertimbang rasa. Anak-anak yang dibesarkan dengan gaya ini cenderung untuk lebih berdikari, yakin diri dan positif. Bagi gaya authoritarian pula, gaya ini tinggi kawalan tetapi kurang tanggungjawab emosi. Ibu bapa sangat tegas dan kurang ruang untuk perbincangan. Anak-anak dari keluarga seperti ini mungkin cemas, pendiam atau terlalu pasif. Dan akhir sekali, gaya asuhan permisif. Untuk gaya asuhan permisif pula, gaya ini kurang kawalan tetapi tinggi kasih sayang. Ibu bapa terlalu memanjakan anak dan kurang menetapkan peraturan. Anak-anak mudah jadi impulsif, bebas, tanpa kawalan diri dan lebih berisiko mengalami masalah sosial. Jadi jika dilihat semula pada skor saya, authoritarian. Jadi ini merupakan gaya asuhan ibu bapa saya, iaitu gaya asuhan authoritarian, di mana gayanya tinggi kawalan tetapi kurang tanggungjawab emosi. Ibu bapa saya sangat tegas dan kurang ruang untuk perbincangan. Dan anak-anak dari keluarga seperti ini mungkin cemas. Betul lah, saya ni memang cepat cemas, pendiam dan terlalu pasif. Jadi, kesimpulan yang boleh dibuat daripada soal selidik ini adalah jadi inilah cara lengkap untuk menjawab soal selidik PAQ. Jangan risau, soalan ini tidak ada betul atau salah. Jawablah dengan jujur berdasarkan pengalaman sebenar anda bersama ibu atau bapa anda. Kalau anda ada soalan atau nak tahu cara kira markah lebih lanjut, boleh tinggalkan komen atau tanya terus. Terima kasih kerana menonton dan selamat menjawab.